So guys, hari ni kita berada di MITEC untuk pelancaran The All New Saga. Jadi pada sebelum diorang ada buat pelancaran dan booking lah untuk yang terawal. Harga masa tu dalam 40 ke 50,000. Jadi pada hari ni diorang akan buat official announcement untuk price yang sebenar lah. Dan juga package-package yang korang akan dapat kalau korang order The All New Saga. Okay, yang korang tengok sekarang ni ialah yang premium punya variant. So apa yang beza premium variant? Ada sikit dia punya ni lah. Ada rim dia berbeza, lepas tu ada side skirt. Dan ada beberapa key feature macam dari segi adas hanya pada dekat premium punya variant. Untuk yang premium, dia punya tayar ni 15 inci ya, two-tone rim. Dan grill depan seperti yang diorang mention, inspirasi daripada Songket. Ada satu orang suka, ada satu orang tak suka. Tapi bagi saya, fresh new look untuk Saga. Dan juga ni ada LED DRL. Dan juga yang terbaru, punya headlamp dia menggunakan projector LED. Tapi yang baru kat belakang sini ialah dia punya tail light lah, LED strip macam ala-ala S70. Nak buka boot, ada dia punya button kat sini, tekan saja. Punya boot belakang dia ni sama saiz macam Saga sebelum ni, memang very spacious. Dan juga kat bawah sini ada space saver spare tyre. Okay, untuk bahagian dia punya hood, so ni dia enjin terbaru, IGT 1.5. Kalau yang variant premium, untuk dia punya transmission CVT. Tapi kalau executive dan standard, dia guna 480. Tengok dalam pula. Guys, yang ini yang 7 inci instrument cluster. Dia akan tunjuk information, speed semua tu lah. Right, dan ini dia punya 9 inci infotainment screen yang ada support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Aircon vent, inspirasi daripada congkak. Depan sini ada 2 cup holder. Dan dekat bahagian depan sini ada satu soket 120 watt. Dan ada tambahan satu USB-A port dekat bahagian depan sini. Dan yang standard kat belakang sini pun sama, ada 2 USB-A port. Sepatutnya pada tahun 2025 ni at least letaklah satu USB-C port lah. Kunci keyless, okay, macam ni bentuk kunci dia. Push start button kat sini. Ini dia guys, the price. Potong Saga is 49,000. 44,000. Executive 44,150. 38,000. Ini dia guys, standard 38,000. Yeah, rebate RM1,000. Ini dia guys, harga untuk Proton Saga 2025. So guys, korang nak Saga yang variant yang mana? Yang premium ni 48,000 executive ataupun yang standard yang paling murah? Boleh komen di bawah.